Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada yang berusaha, Dr. Kamariah dan juga semua yang menonton video ini. Saya Muhammad Uzairi Mansor bin Muhammad Nazir P157179 akan membentangkan rancangan pengajaran harian atau singkatan RPH berkaitan topik Lulu Hawa dalam subjek Geografi tingkatan 4. RPH ini dirancang mengikut kapasiti pelajar seramai 40 orang. Fokus pelajaran adalah memahami 3 jenis lulu hawa, fizikal, kimia dan biologi. Bukan itu sahaja, pelajar juga akan melihat impaknya terhadap alam sekitar dan juga persekitaran mereka. Pelajar juga akan belajar menerangkan proses-proses yang berlaku dengan contohnya sekali, membandingkan ciri-ciri dan menilai kesannya terhadap kehidupan. Seterusnya, justifikasi strategi dan teknik PDP. Terdapat 3 pendekatan yang digunakan, iaitu kaedah inquiry untuk menggalakkan penerokan aktif, pembelajaran berasaskan projek seperti penghasilan model, pembelajaran konseptual menggunakan contoh-contoh tempatan. Terdapat beberapa aktiviti yang menarik yang mana pelajar akan turut libat secara aktif. Yang pertama adalah melibatkan eksperimen lulu hawa biologi yang menggunakan span dan lidi. Eksperimen yang kedua adalah lulu hawa kimia yang mana melibatkan cuka dan yeast. Ini akan membantu pelajar memahami bagaimana proses yang berlaku terhadap sesuatu perkara yang berlaku dalam keadaan persekitaran mereka yang melibatkan lulu hawa biologi dan juga lulu hawa kimia. Sebelum saya tutupi pembentangan saya ini, saya sertakan serangkap pantun. Hujan turun membasahi bumi, batuan luruh tanda alam beri. Ilmu geografi kita terokai, bijak menghargai alam ciptaan ilahi. Jutaan terima kasih dan saya serahkan pembentangan yang seterusnya kepada pembentang yang seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Alamin. So, untuk RPS tugasan 2, saya akan terangkan tentang seni seramik untuk tingkatan 2. Objektif dalam RPS ini adalah untuk pelajar dapat menyatakan tentang definisi seni seramik, pelajar dapat menyelarakan prinsip asas seni seramik, pelajar dapat mengenal pasti seni seramik. Apa itu seni seramik? Objektif dalam RPS ini adalah untuk pelajar dapat menyatakan tentang definisi seni seramik, pelajar dapat menyelarakan prinsip asas seni seramik, pelajar dapat mengenal pasti seni seramik. Apa itu seni seramik? Untuk justifikasi strategi dan teknik PDP, saya menggunakan pembelajaran kolaboratif. Dengan menanyakan soalan, pelajar akan lebih tertarik untuk memberikan jawapan dan ini cara terbaik untuk menarik perhatian mereka dan memulakan pembelajaran dengan lebih santai dengan mengadakan komunikasi dua hala. Seterusnya ialah pembelajaran berasaskan kontekstual. Proses pembelajaran disusun untuk memudahkan pelajar dan faham isi pembelajaran tanpa terlalu banyak maklumat sekaligus. Pelajar diberi peluang menulis kata kunci dan isi penting sendiri. Mereka akan lebih terlibat dan akan mudah untuk ingat pembelajaran.
Dan akhir sekali ialah pembelajaran berasaskan projek. Apabila pelajar didedahkan dengan seni seramik dengan dapat memegang sentuh, pelajar akan lebih mudah untuk faham dan mengingat apa yang dibelajar. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Adik bin Mizan dan saya akan menyambung pembincangan ini dengan subtopik pecahan. Seperti yang kita boleh lihat, saya punya standard kandungan adalah pecahan, dan standard pembelajaran adalah murid dapat menukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur dan sebaliknya. Nombor 2, murid menambah hingga 3 nombor melibatkan pecahan wajar, nombor bulat dan nombor bercampur. Okey, untuk objektif pada akhir sesi, murid dapat menukarkan sekurang-kurangnya 4 daripada 5 pecahan tak wajar kepada nombor yang bercampur dan sebaliknya dengan betul. Dan nombor 2, murid dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 3 daripada 4 ayat matematik melibatkan penambahan pecahan wajar, nombor bulat dan nombor bercampur dengan tepat. Kita teruskan dengan BBM iaitu bahan bantu mengajar. So yang pertama sekali kita ada kad gambar pecahan. Yang kedua kita ada kepingan pecahan, plastik ataupun kertas yang berwarna. Yang ketiga kita ada lembaran kerja bertulis dan yang terakhir kita ada slide PowerPoint. Okey, untuk justifikasi strategi dan teknik PDP, saya menggunakan 3 strategi utama iaitu pembelajaran kontekstual. Ini boleh digunakan dalam set induksi melalui soalan tentang kek supaya murid dapat kaitkan pecahan dengan situasi harian mereka. Dan ini membantu mereka faham melalui pengalaman mereka sendiri. Dan yang kedua, inquiry penemuan. Murid dapat memadankan kad pecahan dan selesaikan soalan secara berkumpulan. Dan strategi ini amat dapat galakkan mereka meneroka konsep sendiri dan berfikir secara kritis. Dan poin yang terakhir adalah pembelajaran kolaboratif. Murid dapat bekerjasama dalam kumpulan untuk tambah pecahan dan bentang jawapan mereka kepada guru, dan ini boleh meningkatkan keyakinan diri, galakkan interaksi sosial dan bantu murid-murid yang lemah melalui kerjasama. Hai dan Assalamualaikum, nama saya Wan Nur Ifahmi. Jadi saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian saya ataupun RPH saya untuk mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 1 iaitu bahagian sirah yang bertajuk riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Objektif utama pembelajaran ini adalah supaya pelajar-pelajar ni dapat menyatakan fakta penting tentang latar belakang Nabi Muhammad dan menceritakan peristiwa penting dalam kehidupan baginda lah, iaitu sebelum dilantik menjadi Rasul. Kemudian kriteria kejayaan pula, pelajar ni dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 7 fakta tentang baginda dan sekurang-kurangnya menerangkan 2 peristiwa yang diorang pelajari dengan jelas lah. Jadi untuk standard kandungan pula adalah riwayat hidup Nabi Muhammad iaitu 5.1 lah. Kemudian standard pembelajaran pula menyatakan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan peristiwa dalam kehidupan Nabi Muhammad sebelum dilantik menjadi Rasul. Untuk bahagian fokus, terdapat beberapa aspek utama yang saya tekankan bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan berkesan dan mencapai objektif yang ditetapkanlah. Pertama, dari segi strategi pengajaran, saya menggunakan 3 pendekatan utama iaitu constructivism, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek ataupun berkumpulan. Kedua, nilai murni, saya menekankan nilai kasih sayang dan cinta kepada Rasulullah serta rasa syukur atas nikmat Islam yang disampaikan melalui baginda. Nilai-nilai ini diterapkan melalui perbincangan dan refleksi selepas aktiviti supaya murid bukan sahaja memahami fakta sejarah tetapi juga menghayati pengajaran moral daripada kisah Nabi.
Kemudian yang ketiga, elemen merentas kurikulum. Saya masukkan elemen pendidikan sejarah untuk membantu murid memahami konteks zaman jahiliyah dan beralihan kepada zaman Islam. Selain itu, saya gunakan teknologi maklumat dan komunikasi TMK seperti tayangan video untuk memperkukuhkan pemahaman murid secara visual dan interaktif. Yang terakhir, kemahiran berfikir. Saya galakkan murid mengenal pasti fakta penting dan peristiwa kehidupan Nabi, menganalisis peristiwa serta menilai kepentingannya dalam pembentukan peribadi Rasulullah dan menyusun maklumat secara kronologi contohnya melalui aktiviti garis masa. Kesemua aspek fokus ini digabungkan dalam setiap langkah pengajaran supaya murid-murid ini dapat membina kefahaman yang mendalam, menghayati nilai murni dan mengaplikasikan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatiflah dalam pembelajaran mereka. Untuk bahagian pengetahuan sedia ada murid, pertama, murid-murid ni telah mengenali Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir dalam Islam melalui pengajaran asas fardu ain ataupun pendidikan Islam yang mereka terima di sekolah rendah lah. Ini memberikan mereka asas yang kukuh untuk memahami topik sirah yang lebih mendalam. Kedua, mereka juga pernah mendengar nama-nama penting seperti Abdul Muttalib, Aminah dan Abu Talib dalam cerita sirah ataupun ceramah agama yang mereka hadirilah sebelum ni. Ini membantu mereka untuk lebih mudah mengaitkan maklumat baru dengan pengetahuan lama. Jadi ketiga, murid mengetahui bahawa Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah dan merupakan tokoh penting dalam sejarah Islam. Mereka sudah ada gambaran umum tentang latar belakang baginda. Jadi akhir sekali, murid mempunyai pengalaman awal dalam memahami nilai-nilai murni seperti amanah, jujur dan penyayang yang dikaitkan dengan akhlak Nabi Muhammad. Jadi nilai-nilai ini akan saya tekankan lagi dalam sesi pembelajaran supaya mereka bukan sahaja tahu sejarah tapi juga menghayati pengajaran moral daripada kisah Nabi. Jadi untuk memperkukuhkan pemahaman murid, saya menggunakan beberapa bahan bantu mengajar seperti video ringkas yang menceritakan fakta tentang riwayat hidup Nabi Muhammad sebelum kerasulan. Saya menyediakan garis masa bercetak, saya menyediakan kertas lukisan dan pen marker. Kemudian peralatan multimedia seperti projektor untuk membuat tayangan video tersebut dan perlukan juga buku teks pendidikan Islam lah. Jadi BBM ini bertujuan untuk menjadikan pembelajaran ni lebih interaktif dan menarik lah serta membantu murid-murid memahami isi pelajaran dengan lebih mendalam dan jelas. Untuk set induksi, saya memulakan pengajaran dengan mengajukan beberapa soalan mudah seperti siapakah Nabi Muhammad dan apa yang kamu tahu tentang keluarga baginda kepada murid-murid saya lah. Ini bertujuan untuk mengaktifkan pengetahuan sedia ada mereka dan menarik minat untuk belajar. Jadi set induksi ini dijalankan dalam masa kira-kira 5 minit untuk memastikan murid-murid ni fokus dan bersedia untuk aktiviti pembelajaran seterusnya. Di langkah pertama, saya akan memulakan dengan mengedarkan sekeping kertas yang mempunyai garis masa dan ruang untuk melukis salah-silah Nabi Muhammad kepada setiap pelajar. Garis masa tersebut ada isi tempat kosong lah. Kemudian saya akan menayangkan video daripada komputer riba ke papan putih menggunakan projektor. Jadi saya meminta pelajar-pelajar saya ni untuk mengisi jawapan garis masa tersebut dan melukiskan salah-silah keluarga baginda berdasarkan video yang ditayangkan dan mereka juga boleh rujuk kepada buku teks lah. Di langkah ini, murid dibahagikan kepada 7 kumpulan. Setiap ahli terdiri daripada 5 ke 6 orang. Jadi setiap kumpulan diberi tugasan untuk mengenal pasti dan melukis peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad mengikut umur baginda. Ini menggalakkan aktiviti kerjasama dan kreativiti dalam kumpulan. Jadi tajuk tugasan ni diagihkan secara rawak lah, itu menggunakan spin the wheel. Jadi tajuk ni terdiri daripada peristiwa penting Nabi Muhammad sebelum beliau menjadi Rasul, iaitu bermula daripada beliau 2 tahun hinggalah ke 35 tahun. Kemudian saya akan menyediakan juga kertas lukisan dan pembenam marker untuk mereka membuat pembentangan kemudian.
Di langkah ini, setiap kumpulan akan membentangkan hasil kerja mereka. Jadi, saya akan memilih pelajar secara rawak di dalam setiap ahli kumpulan tersebut. Kemudian, hasil pembentangan ini ditunjukkan untuk membina garis masa lengkap peristiwa kehidupan Nabi Muhammad. Jadi di langkah terakhir ini saya akan memilih pelajar secara rawak untuk berkongsi peristiwa yang paling menarik dan nilai murni yang mereka pelajari. Kemudian murid akan membetulkan dan menyerahkan kertas kerja mereka iaitu kertas garis masa tersebut yang ada silsilah keluarga baginda sebagai tanda pengukuhan pembelajaran. Untuk strategi pengajaran, saya menggunakan gabungan 3 pendekatan iaitu konstruktivisme, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran berasaskan projek ataupun berkumpulan. Jadi pertamanya konstruktivisme. Ini digunakan kerana saya ni ingin murid membina sendiri kefahaman mereka, bukan hanya menerima secara pasif. Jadi melalui aktiviti seperti menyusun garis masa, membuat silsilah keluarga. Lepas tu, diorang pun membandingkan fakta daripada video dan buku teks. Jadi, murid ni dapat meneroka dan mengesahkan maklumat secara aktif lah berdasarkan aktiviti tersebut. Kemudian, guru bertindak sebagai fasilitator dan ini sangat penting dalam membantu murid berfikir dan membuat penemuan sendiri. Kemudian, yang kedua, saya terapkan pembelajaran kontekstual supaya murid dapat mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan mereka. Jadi sebagai contoh, kita membincangkan nilai seperti jujur dan amanah dalam kehidupan Rasulullah semasa kecil. Jadi saya galakkan murid ni memikirkan bagaimana mereka boleh amalkan nilai yang sama dalam kehidupan mereka sendiri, contohnya di rumah, di sekolah ataupun bersama rakan-rakannya di sekolah. Ini menjadikan pelajaran sirah ni lebih dekat dan bermakna kepada mereka. Kemudian yang ketiga, saya gunakan pembelajaran berasaskan projek terutamanya ataupun berkumpulan, terutamanya dalam aktiviti berkumpulan lah. Jadi, murid diberikan satu peristiwa dalam hidup Nabi untuk dibentangkan secara kreatif lah. Jadi, sama ada melalui carta ke, ataupun pembentangan lisan ke, ataupun mereka juga boleh membuat lakonan secara ringkas tetapi tiadalah yang buat. Kemudian ini bukan sahaja menggalakkan kolaborasi dan komunikasi dalam kalangan murid tetapi juga memberi peluang kepada murid yang berbeza gaya pembelajarannya untuk menunjukkan cara pemahaman mereka. Jadi gabungan ketiga strategi ini bukan sahaja membantu murid memahami kandungan dengan lebih mendalam tetapi juga membina keyakinan, kemahiran sosial dan nilai murni. Secara kesimpulannya, dalam sesi pengajaran ini, saya mendapati beberapa kekuatan utama. Murid menunjukkan minat yang tinggi terhadap kisah kehidupan Nabi Muhammad. Kemudian, strategi pembelajaran secara kolaboratif ni berjaya mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan menyeronokkan. Selain itu, murid dapat mengenal pasti fakta dan menyusun maklumat sejarah dengan bimbingan guru dan rakan. Namun begitu, terdapat kekurangan di mana murid yang lemah ni masih bergantung kepada rakan ataupun guru dalam memahami peristiwa tertentu. Jadi untuk penambahbaikan, saya mencadangkan supaya kandungan video ni diteliti dan dinilai terlebih dahulu untuk memastikan ketepatan. Saya juga akan menggunakan slide interaktif ataupun infografik digital yang dibina sendiri berdasarkan buku teks supaya maklumat lebih tepat dan visual lebih menarik. Kemudian saya juga bercadang untuk membina video animasi sendiri yang menggunakan sumber yang lebih tepat untuk membantu pemahaman murid dengan lebih berkesan. Jadi itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazirul Hazim dan saya akan meneruskan pembentangan ini dengan membentangkan rancangan pengajaran harian untuk pendidikan kesihatan. Baiklah, seperti yang saya sebutkan tadi, mata pelajarannya ialah pendidikan kesihatan untuk tingkatan 3 dan saya memilih tajuk pertolongan cemas di bawah subtopik prinsip RISE. Seterusnya kita lihat pula kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang mana saya merujuk kepada DSKP
iaitu standard kandungannya ialah pengetahuan asas pertolongan cemas dan kemahiran bertindak dengan bijak mengikut situasi. Pelajar boleh bertindak dengan mengikut prosedur pertolongan cemas, iaitu RICE. Standard pembelajarannya ialah pelajar boleh menerangkan prinsip dan prosedur RICE. Kedua, pelajar boleh menerangkan kecederaan yang boleh dirawat dengan menggunakan prinsip dan prosedur RICE. Yang ketiga, pelajar juga boleh menunjukkan cara prosedur RICE untuk bertindak mengikut kecederaan. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada objektif dan kriteria kejayaan, di mana objektif. Saya membina objektif ini berdasarkan standard pembelajaran yang saya ambil daripada SKP, iaitu yang pertama, pelajar boleh menjelaskan maksud dan langkah-langkah RICE dengan tepat. Yang kedua, pelajar boleh mengenal pasti sekurang-kurangnya 2 jenis kecederaan yang sesuai dirawat menggunakan prinsip RICE. Yang ketiga, pelajar boleh menunjukkan prosedur pertolongan cemas RICE dengan betul berdasarkan situasi yang diberi. Okey, kriteria kejayaannya ialah yang pertama, murid dapat menyatakan maksud RICE dan setiap langkahnya. Yang kedua, murid dapat memadankan kaedah RICE dengan jenis kecederaan. Yang ketiga, murid dapat melaksanakan simulasi pertolongan cemas dengan betul. Jadi seterusnya ini adalah bahan bantu mengajar yang saya gunakan di dalam RPH ini, iaitu yang pertama, saya akan menunjukkan gambar-gambar atlet yang tercedera seperti di set induksi. Yang kedua, saya akan menggunakan bahan-bahan pertolongan cemas seperti bandage, pack ice dan juga bantal kecil yang digunakan di dalam prosedur RICE. Yang ketiga, saya akan menggunakan kad situasi dan juga honey stick untuk aktiviti yang saya lakukan di dalam RPH ini. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada langkah-langkah pengajaran. Yang pertama ialah set induksi. Kita lihat di mana saya akan menunjukkan kepada pelajar gambar-gambar pemain bola yang tercedera. Dan saya akan bertanyakan kepada pelajar-pelajar apakah yang berlaku kepada pemain ini. Dan soalan kedua mungkin saya akan bertanyakan apakah yang kita boleh lakukan ketika situasi ini berlaku, dan pelajar semua akan meneka. Dan saya akan memperkenalkan tajuk yang saya akan mengajar, iaitu RICE kepada pelajar di dalam set induksi. Di langkah 1 pula saya akan menerangkan maksud RICE, iaitu yang pertama RICE, R is rest, I ialah ice, C ialah compression dan di mana E ialah elevation. Seterusnya guru menunjukkan cara menggunakan ice, cara membalut dan juga menaikkan anggota badan. Saya akan menunjukkan simulasi ataupun demonstrasi macam mana prosedur RICE ini dilakukan. Di langkah 2 pula, saya akan membahagikan murid kepada 3 kumpulan, iaitu 12 orang ahli, dan setiap kumpulan diberi kad situasi kecederaan seperti kecederaan ankle sprain, bengkak lutut dan juga bengkak pergelangan tangan. Dan murid perlu membincangkan dan berlatih mengaplikasikan prinsip RICE terhadap kecederaan pada kad situasi yang mereka dapat. Seterusnya kita akan pergi kepada langkah 3, di mana selepas murid-murid membincangkan dan mempraktiskan cara prosedur RICE dilakukan, di langkah 3 saya akan menyuruh murid untuk membahagikan kumpulan kepada beberapa kumpulan kecil, iaitu 9 kumpulan, di mana murid perlu melakonkan situasi sebenar berdasarkan kad situasi yang diberikan sebentar tadi, di mana setiap murid perlu melakukan role play, di mana murid 1 akan menjadi pesakit, murid 2 akan memberikan rawatan ais dan murid ketiga akan memberikan tekanan kepada tempat luka itu ataupun tempat tercedera itu, dan murid keempat akan meninggikan bahagian yang terluka itu daripada badan. So murid ni akan memegang peran masing-masing, dan penutup saya akan guru akan membuat rumusan pelajaran. Yang kedua, guru mengajukan 5 soalan uji kefahaman secara lisan sahaja kepada murid. Contoh-contoh soalannya maksud-maksud RICE, saya akan bertanyakan apa jenis kecederaan yang ada, yang boleh berlaku, yang bakal berlaku. Okey, itu contoh. Yang ketiga, murid yang mendapat jawab soalan dengan betul akan diberikan ganjaran, iaitu honey stick. Ini akan meningkatkan motivasi murid untuk menjawab dengan betul.
Okey, seterusnya kita lihat pula kepada bahagian paling penting sekali, iaitu justifikasi, strategi dan teknik PDP. So, yang pertama ialah pembelajaran berdasarkan projek, di mana saya menggunakan strategi ini di langkah 3 RPH saya, di mana pelajar perlu membentangkan atau melakonkan semula situasi kecederaan dan merawat kecederaan tersebut. So, aktiviti ini membolehkan murid mempraktikkan secara langsung langkah-langkah RISE. Yang kedua, strategi ini meningkatkan kefahaman murid melalui pengalaman sebenar sejajar dengan objektif untuk menunjukkan prosedur RISE di dalam objektif pembelajaran sebentar tadi. Yang kedua, justifikasi saya ialah pembelajaran berdasarkan kontekstual, di mana situasi kecederaan yang digunakan dalam kad aktiviti adalah realistik dan berkait rapat dengan pengalaman harian murid, contohnya terselia semasa bersukan, contohnya. Yang kedua, ini membolehkan murid mengaitkan ilmu dengan dunia sebenar, menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan berkesan. So, murid-murid boleh membayangkan situasi-situasi tersebut jika berlaku di dunia sebenar, ataupun mereka boleh bertindak, boleh merancang untuk bertindak bagaimana nak bertindak jika situasi ini berlaku. Seterusnya, justifikasi saya ialah saya menggunakan kuis ringkas. Kenapa? Kuis secara lisan di akhir PDP berfungsi untuk mengukuhkan penguasaan pengetahuan dan menilai kefahaman secara tidak formal. Dan saya menggunakan ganjaran seperti honey stick ini untuk memotivasikan murid untuk aktif menjawab dan terlibat dalam sesi refleksi. Baiklah, itu saja justifikasi daripada saya. Seterusnya, di bahagian refleksi guru, kekuatan RPH ini ialah penerangan teori dan demonstrasi yang baik, aktiviti amali dan lakonan yang jelas dan terancang. Kekuatan seterusnya ialah penggunaan kad situasi seperti kecederaan dalam aktiviti berkumpulan. Okay. Kekurangan dalam aktiviti yang dalam RPH ini ialah kekangan masa untuk aktiviti simulasi dan pembentangan, di mana terdapat 9 kumpulan dibahagikan, tetapi masa yang diperuntukkan agak terkekang. Jadi kesimpulannya ialah objektif pembelajaran berjaya dicapai melalui RPH ini, di mana yang pertama, objektif pertama, murid dapat menerangkan prinsip dan prosedur RISE dengan jelas. Yang kedua, berdasarkan kad situasi yang saya berikan, murid dapat membezakan jenis kecederaan yang sesuai dirawat menggunakan kaedah tersebut, iaitu RISE. Dan objektif ketiga berjaya dicapai di mana melalui aktiviti lakonan dan tunjuk cara, murid dapat menunjukkan langkah-langkah pertolongan cemas dengan betul dan yakin. Ini akan membuktikan bahawa setiap objektif telah berjaya dicapai di dalam RPH ini. Jadi, sekian, terima kasih daripada kumpulan kami. Assalamualaikum.